Ahli Parlimen Rantau Panjang Siti Zailah Yusof dilaporkan semalam mencadangkan supaya Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Ming memeluk Islam sekiranya beliau benar-benar mempunyai minat terhadap agama tersebut. Menurut laporan Malaysia Kini, bekas Ketua Wanita PAS itu turut mempertahankan soalan yang dikemukakannya kepada Ngah di Dewan Rakyat semalam yang berasas kepada penggunaan istilah-istilah Islam seperti sujud syukur dan Alhamdulillah. Pada saya, kalau dia minat dengan Islam, masuk Islam sajalah. Cuma saya tak nak disalahgunakan. Sebagai orang Islam, sebab saya tahu aduan daripada kawan-kawan kita kaum Cina, apabila mereka berucap pada kaum Cina, kadang-kadang keluar perkataan memperli Islam. Ini mereka ucap dalam bahasa Cina. Ini kawan-kawan Cina juga yang bagi tahu, kata Siti Zailah kepada portal berita berkenaan. Beliau seterusnya mendakwa wujud percanggahan antara ucapan Ngah dengan kenyataan yang dibuat di Dewan Rakyat. Jadi saya kata, kenapa macam ni? Berbeza watak. Itu yang saya tanya. Kalau dia betul-betul ikhlas, jom masuk Islam. Semalam, Ngah Ming menegur sikap Parti Pembangkang PAS yang menurutnya sering menghalalkan tindakan sendiri namun melabelkan perbuatan baik pihak lain sebagai salah atau haram. Perkara itu antara yang dinyatakan dalam caption sebuah hantaran video di Facebook beliau yang secara terbuka menyindir pendekatan politik PAS dalam isu melibatkan sensitiviti agama. Ngah turut menegaskan bahawa kerangka Malaysia Madani menekankan nilai hormat dan ihsan khususnya dalam konteks masyarakat berbilang kaum seperti Malaysia serta menolak sikap memonopoli kebenaran atas dasar agama atau kaum. Madani untuk semua. Perlu ditegaskan dalam kerangka Madani itu ada hormat, dalam Madani juga ada ihsan. Di masyarakat berbilang kaum seperti Malaysia, amalan saling menghormati itu penting dan rakyat tidak harus dipisahkan dengan faktor warna kulit mahupun kepercayaan agama. Jangan ikut tabiat parti PAS, semua yang dia lakukan halal. Bila orang lain lakukan perkara yang baik pun dianggap haram, tulisnya pada Khamis.